Selamat datang ke saluran ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah khazanah sastra agung dari Timur yang telah bertahan selama beratus tahun. Nodil ini bukan sekadar cerita tentang 108 pahlawan gagah, tetapi ia adalah cermin masyarakat feudal Cina yang penuh dengan rasuah, kezaliman dan perjuangan menentang ketidakadilan. Saya akan kupas sedalam mungkin untuk anda, ayat demi ayat, supaya anda benar-benar faham mengapa karya ini dianggap antara 4 nodil agung Cina. Mari kita mulakan dengan latar belakang penulis. Shi Naian dipercayai sebagai penulis utama hikayat pinggir air, walaupun ada juga sejarawan yang mengaitkan Luo Guanzong sebagai penyunting. Shi Naian hidup pada zaman akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming, iaitu sekitar abad ke-14. Ketika itu, China dilanda kekacauan, kebuluran dan pemerintahan yang korup. Pengalamannya melihat penderitaan rakyat jelata mendorong beliau menulis kisah ini. Nodil ini berdasarkan kisah benar sekumpulan pemberontak yang diketuai oleh Song Jiang semasa dinasti Song Utara. Plot utama hikayat pinggir air bermula dengan kisah Gao Qiu, seorang menteri istana yang kejam dan licik. Gao Qiu asalnya hanyalah seorang pemuda jahat yang pandai bermain bola sepak, lalu naik pangkat kerana memikat hati Maharaja. Beliau menjadi simbol segala keburukan dalam pemerintahan. Watak-watak utama kemudian diperkenalkan satu persatu. Ada Lin Chong, seorang pegawai tentera yang difitnah sehingga terpaksa melarikan diri. Ada Wu Song, pembunuh harimau yang terkenal dengan kekuatan luar biasa. Ada Lu Jishen, seorang Sami yang gemar mabuk dan suka membelah orang lemah. Setiap watak ini mempunyai kisah pahit yang membawa mereka ke Gunung Liangshan. Gunung Liangshan menjadi markas pemberontak, tempat berlindung bagi mereka yang dianiaya oleh kerajaan. Di sinilah mereka bersumpah setia sebagai adik-beradik, melupakan darjat dan pangkat asal. Mereka hidup dengan moto menegakkan keadilan di muka bumi, walaupun kadang-kadang cara mereka agak kejam. Salah satu babak paling terkenal ialah pertarungan Wu Song dengan harimau di Gunung Jingyang. Wu Song yang mabuk nekat melawan harimau ganas tanpa senjata. Babak ini menggambarkan keberanian dan kekuatan luar biasa, tetapi juga simbol perjuangan manusia melawan cabaran alam. Selepas berjaya membunuh harimau, Wu Song diangkat sebagai hero, namun takdir membawanya ke jalan pemberontakan selepas kakak iparnya dibunuh. Lin Chong pula adalah contoh bagaimana seorang yang setia kepada negara akhirnya dibuang. Isterinya diganggu oleh anak menteri, tetapi Lin Chong cuba bersabar. Akhirnya dia dipukul, dibuang dan difitnah. Apabila isterinya meninggal dunia, Lin Chong hilang segala-galanya. Pertemuannya dengan Lu Jishen di hutan salji adalah salah satu adegan paling menyayat hati dalam nodil ini. Lin Chong akhirnya menyertai Liangshan setelah membakar gudang garam dan membunuh musuhnya. Lu Jishen atau dikenali sebagai Sami Bunga adalah watak yang paling ceria. Beliau asalnya seorang pegawai tentera yang gemar membantu orang miskin. Tetapi disebabkan membunuh seorang penjahat yang menjual perempuan, dia terpaksa lari dan menjadi Sami di biara. Namun kelakuannya buruk, sering mabuk dan mengamuk. Walau bagaimanapun, hatinya ikhlas dan dia menjadi salah satu pahlawan Liangshan yang paling setia. Song Jiang, ketua Liangshan, adalah watak paling kompleks. Beliau terkenal dengan gelaran hujan yang tepat kerana suka membantu orang susah. Namun, Song Jiang juga seorang yang taat setia kepada Maharaja. Beliau percaya bahawa dengan berbakti kepada istana, mereka dapat membersihkan nama baik. Ini menyebabkan konflik dalaman apabila kerajaan akhirnya menawarkan pengampunan kepada mereka. Song Jiang dan ramai pahlawan Liangshan diminta menumpaskan pemberontak lain. Bahagian kedua nodil ini agak tragis. Selepas berjaya menumpaskan pemberontak Fang Li, ramai pahlawan Liangshan terbunuh. Ada yang mati dalam pertempuran, ada yang dibunuh oleh pegawai korup selepas perang. Song Jiang sendiri akhirnya diracun oleh Maharaja yang takut akan kebangkitan semula pemberontak. Sebelum mati, Song Jiang memanggil Li Kui, adik angkatnya, dan memberi racun juga kerana bimbang Li Kui akan memberontak selepas kematiannya. Hikayat pinggir air bukan sekadar kisah pertarungan. Ia penuh dengan tema seperti kesetiaan, pengkhianatan, keadilan dan balas dendam. Watak-watak di Liangshan bukanlah pahlawan sempurna. Mereka ada kelemahan. Ada yang suka berjudi, ada yang suka mabuk, ada yang kejam membunuh tanpa rasa bersalah. Namun, inilah yang menjadikan mereka manusia. Mereka adalah produk masyarakat yang rosak. Satu lagi aspek menarik ialah peranan wanita dalam nodil ini. Kebanyakan wanita digambarkan sama ada sebagai mangsa atau penggoda. Misalnya Pan Jin Lian, kakak ipar Wu Song, digambarkan sebagai wanita licik yang membunuh suami. Ada juga isteri Lin Chong yang setia sehingga mati. Secara umumnya, pandangan pengarang terhadap wanita agak negatif, mencerminkan nilai patriarkal zaman itu. Dari segi gaya penulisan,
Shinaen menggunakan bahasa yang hidup dan penuh imejan. Dialog antara watak sangat natural. Adegan pertarungan digambarkan dengan terperinci, seolah-olah kita melihat filem aksi. Penggunaan peribahasa dan ungkapan klasik menjadikan nodel ini kaya dengan makna. Setiap babak mempunyai pengajaran moral yang tersirat. Hikayat pinggir air juga banyak mempengaruhi budaya popular. Banyak filem, drama dan komik diadaptasi dari nodel ini. Watak-watak seperti Song Jiang, Wu Song dan Lu Jishen menjadi ikon dalam budaya Cina. Malah, ungkapan seperti berlaku adil seperti pahlawan Liang Shan masih digunakan hingga kini. Dalam konteks sejarah, nodel ini menimbulkan kontroversi. Ada kerajaan yang mengharamkannya kerana dikatakan menghasut pemberontakan. Namun, ulama sastera memujinya kerana keberanian mengkritik sistem feudal. Ia adalah suara rakyat yang terpinggir. Kesimpulannya, Hikayat Pinggir Air adalah karya yang wajib dibaca oleh sesiapa yang ingin memahami jiwa rakyat Cina. Ia bukan sekadar hiburan, tetapi cermin kepada realiti pahit zaman dahulu. Watak-wataknya terus hidup dalam ingatan, mengingatkan kita bahawa keadilan kadang-kadang perlu ditegakkan dengan jalan yang pahit. Saya harap kupasan ini memberi anda gambaran menyeluruh tentang nodel agung ini. Jika anda suka, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam video seterusnya.